Ini Buntut Pulau, sebuah kampung di Temerloh, Pahang. Teringat lagi, dulu-dulu ketika saya sebut kampung Buntut Pulau ni kepada saudara mara ataupun kawan-kawan luar Pahang, jenuh mereka gelakkan saya. Ini hanyalah kerana perkataan buntut pada nama kampung ini. Pada mereka, buntut itu adalah anggota badan yang agak peribadi untuk disebut. Buntut adalah anggota belakang badan yang terletak di bawah pinggang. Rupa-rupanya kampung Buntut Pulau ini pernah disenaraikan sebagai antara nama kampung-kampung yang rare di dalam Malaysia ini oleh pihak yang saya sendiri tidak pasti. Namun sebenarnya orang Temerloh tak bersalah, sebab bagi orang Temerloh, buntut itu bermaksud di hujung pulau. Maknanya tidak pun merujuk kepada anggota badan sebagaimana difahami oleh orang luar. Jadi orang-orang Temerloh tidaklah janggal menyebutnya. Kebiasaan orang Temerloh sejak dulu-dulu menggelarkan anggota belakang badan di bawah pinggang itu ialah jubur, bukannya buntut. Jadi kesimpulannya, sebutan sesuatu di satu-satu tempat mungkin boleh difahami berbeza di tempat-tempat yang lain. Berbalik kepada kampung Buntut Pulau ni, ia merupakan sebuah perkampungan Melayu pinggir Sungai Pahang, terletak kira-kira 4 km dari pusat bandar di tepi jalan utama menghala ke Bera. Kampung ini pernah melahirkan seorang tokoh iaitu Datuk Ishak Haji Muhammad atau Pak Sako. Beliau adalah seorang penulis, ahli politik dan pejuang kemerdekaan tanah air yang tersohor.